Tuan Pengarah, warga sekolah, guru dan pelajar semuanya sudah bersedia. Boleh kita teruskan? Baiklah, saya akan sampaikan ucapan perutusan sempena hari pertama persekolahan 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memacu prakarsa pendidikan dan salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera yang berusaha para pengetua dan guru besar, warga pendidik yang saya hormati, anak-anak murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita diberi peluang untuk memulakan sesi persekolahan tahun 2026 dengan penuh harapan, tekad dan keazaman. Hari ini bukan sekadar hari murid kembali ke sekolah. Hari ini adalah permulaan satu fasa baharu dalam pembinaan masa depan anak-anak Terengganu. Setiap langkah yang kita atur pada hari pertama ini akan memberi kesan yang panjang terhadap perjalanan pendidikan sepanjang tahun. Hadirin yang saya hormati, hari pertama persekolahan membawa simbol yang besar. Ia melambangkan harapan baharu, azam yang diperbaharui dan tanggungjawab yang dipikul bersama. Bagi murid, ia adalah peluang untuk memperbaiki diri. Bagi guru, ia adalah amanah untuk membimbing, dan bagi pemimpin sekolah, ia adalah tanggungjawab untuk memastikan setiap dasar dan perancangan diterjemahkan dalam bentuk tindakan yang berkesan. Memacu prakarsa pendidikan, connecting the dots for action. Dear principals, teachers, and our beloved students. Education today is no longer about working in isolation. It is about connecting the dots. Connecting vision with action, connecting policy with classroom practice, and connecting schools with communities and the future. The Terengganu Education Aspiration, memacu prakarsa pendidikan, connecting the dots for action, is a call for all of us to move beyond planning and discussion towards meaningful and consistent implementation. At the heart of this aspiration are three core dimensions. Quality education, where teaching and learning are meaningful, reflective, and continuously improved. Inclusive education, where every learner matters, regardless of background, ability, or circumstance. Digital education, where technology becomes an enabler, not a distraction, supporting creativity, efficiency, and future readiness. These three dimensions must move together. They cannot succeed in isolation. When one is neglected, the whole system weakens. Trust the process. In transforming education, we must also learn to trust the process. True change does not happen instantly. It requires consistency, patience, and belief that small, disciplined actions carried out daily will eventually create lasting impact. Teachers who refine their pedagogy step by step, school leaders who stay focused on long-term goals, and students who persevere despite challenges. They are all part of a process that must be trusted. Warga pendidik yang dihormati, transformasi pendidikan tidak bermula di peringkat negeri atau daerah semata-mata. Ia bermula di bilik darjah, melalui sentuhan guru, melalui kepimpinan pengetua dan guru besar, serta melalui budaya kerja warga sekolah. Guru hari ini bukan sekadar penyampai silibus. Guru ialah pembentuk nilai, pencetus pemikiran kritis dan pembimbing sasiah murid. Saya menyeru agar warga pendidik terus memperkukuh amalan kualiti, refleksi dan inovasi serta memanfaatkan pendekatan digital secara bijaksana dan beretika. Anak-anak murid yang saya kasihi, kejayaan bukan milik mereka yang paling bijak semata-mata, tetapi milik mereka yang disiplin, berusaha dan tidak mudah berputus asa. Datanglah ke sekolah dengan niat yang betul. Hormat guru dan rakan. Gunakan teknologi untuk belajar, bukan untuk melalaikan diri. Ingatlah, setiap ilmu yang kamu pelajari hari ini adalah pelaburan untuk masa depan kamu sendiri. Hadirin yang saya hormati, sekolah bukan tempat singgah sementara. Sekolah ialah ruang membina disiplin hidup.
Apabila seorang murid hadir ke sekolah setiap hari, dia sedang belajar tentang tanggungjawab, tentang komitmen dan tentang erti menghargai peluang. Kehadiran yang konsisten bukan sahaja mempengaruhi pencapaian akademik, tetapi membentuk sikap jati diri dan keyakinan murid. Saya menyeru agar ibu bapa, guru dan pihak sekolah berganding bahu memastikan murid hadir ke sekolah setiap hari, bukan kerana paksaan, tetapi kerana mereka merasakan sekolah itu bermakna. Warga pendidikan sekalian, sekolah mestilah menjadi tempat yang selamat secara fizikal, emosi dan sosial. Murid perlu berasa selamat untuk bertanya, selamat untuk mencuba dan selamat untuk melakukan kesilapan dalam proses pembelajaran. Sekolah yang selamat melahirkan murid yang berani, murid yang yakin dan murid yang bersedia menghadapi dunia sebenar. Keselamatan inilah asas kepada pembelajaran yang berkualiti dan inklusif. Hadirin yang dihormati, pendidikan tidak boleh terhenti pada pencapaian akademik semata-mata. Kita mesti membina manusia yang berakhlak, bukan sekadar murid yang cemerlang di atas kertas. Penekanan terhadap akhlak dan karamah insaniah ialah teras kepada pembinaan generasi yang beradab, berempati dan bertanggungjawab. Ilmu tanpa akhlak akan pincang, kecerdikan tanpa nilai akan merosakkan. Di sekolah, kita mendidik murid untuk menjadi manusia yang baik sebelum menjadi insan yang hebat. Anak-anak murid yang saya kasihi, sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah tempat kenangan dicipta, tempat sahabat dikenali dan tempat potensi diri ditemui. Apabila murid menyayangi sekolahnya, dia akan menjaga tingkah lakunya, menghormati gurunya dan berusaha menjaga nama baik sekolah. Tugas kita sebagai pendidik ialah menyalakan rasa cinta murid kepada sekolah agar mereka datang bukan kerana takut, tetapi kerana rasa dihargai dan disayangi. Hadirin sekalian, kita tidak tahu apakah bentuk dunia pada 10 atau 20 tahun akan datang. Namun kita tahu satu perkara, murid hari ini ialah pemimpin masa hadapan. Oleh itu, pendidikan mesti melahirkan generasi yang fleksibel, berdaya tahan, berfikiran kritis dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Inilah generasi yang bukan sahaja bijak menggunakan teknologi, tetapi bijak membuat keputusan dan menjaga nilai diri. Ibu bapa dan komuniti merupakan rakan strategik pendidikan, sokongan moral, pemantauan dan kerjasama yang berterusan akan memastikan murid membesar dalam ekosistem yang seimbang. Apabila sekolah, keluarga dan masyarakat bergerak seiring, maka pendidikan akan benar-benar menjadi pemacu kesejahteraan negeri dan negara. Hadirin yang dihormati, marilah kita sederap menggerakkan hala tuju pendidikan kita dengan memberikan penekanan, meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan, memperkokoh peranan guru dan kepimpinan sekolah, memastikan pendidikan yang inklusif dan saksama, membudayakan pembelajaran berterusan serta memanfaatkan teknologi secara beretika dan bertanggungjawab. Kesemua penekanan ini bertujuan memastikan murid bukan sahaja berjaya di sekolah tetapi bersedia menjadi warga negara yang berdaya saing dan berakhlak. Hadirin sekalian, memacu prakarsa pendidikan bukan sekadar slogan. Ia adalah komitmen untuk menggerakkan pendidikan secara terancang, sistematik dan berterusan dengan menghubungkan titik-titik usaha kita dan dengan keyakinan untuk trust the process. InsyaAllah pendidikan Terengganu akan terus melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Akhir kata, ingatlah bahawa sekolah itu mulia. Di sinilah nilai dibentuk, potensi dicungkil dan masa depan negara diasaskan. Marilah kita melangkah ke tahun 2026 dengan tekad yang satu, tindakan yang seiring dan kepercayaan penuh terhadap proses yang kita bina bersama. Selamat kembali ke sekolah. Selamat menempuh sesi persekolahan tahun 2026. Semoga segala usaha kita diberkati dan dirahmati. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Sekolah itu mulia.